A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Syazwani binti Rosmawi. Okey, untuk kes ini, isteri seorang ibu. Ibu dapat 1/6, isteri dapat 1/8, bapa dapat 1/6. Untuk anak-anak asabah bil ghairi. Okey, untuk bahagian isteri, isteri dapat isteri dapat 3/24, untuk ibu dapat 4/24, untuk bapa dapat 4/24, untuk anak perempuan dapat 1/24, untuk anak lelaki dapat 2/24 setiap seorang. Okey, ini adalah gambaran untuk bagaimana faraid itu berjalan untuk kes faraid. Si mati meninggalkan isteri, ibu, bapa, 6 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Okey, bagaimanakah faraid ini nak berjalan? Faraid ini kena berjalan sekiranya kita ada lantik seseorang pentadbir ataupun kita lantik wasi siap-siap. Bila kita meninggal dunia, faraid ini perlu ada orang gerakkan. Perlu ada orang yang laksanakan. Perlu ada orang yang tahu bagaimana terekoh. Terekoh tu dalam bahasa Terengganu. Terekoh tu adalah urusan. Bagaimana nak jalankan urusan ni? Ada ke antara ahli-ahli waris yang disayangi ini semua ni, berapa orang ni? 6, 7, 8, 9, 10 orang ni, ada ke yang mampu untuk pergi ke hulu ke hilir untuk pergi JKPTJ, untuk uruskan di Mahkamah Tinggi ke, untuk uruskan di Amanah Raya ke, untuk pergi pejabat tanah ke, untuk uruskan di ASB ke, untuk uruskan di tabung haji ke, untuk uruskan di bank ke. Adakah mereka semua willing? Adakah mereka semua sanggup untuk menguruskan urusan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan meninggal dunia kelak? Adakah yang nak uruskan? Okey, dan adakah yang tahu nak kira faraid? Adakah yang tahu untuk membahagikan tanpa ada kesilapan untuk pengiraan faraid? Adakah juga waris-waris yang akan melunaskan hutang-hutang tuan-tuan dan puan-puan? Itu kita kena ada question mark dekat kepala kita. Adakah orang nak bayar hutang kita? Sebab kebanyakan orang tak cerita kita ada hutang itu, hutang ini, hutang apa-apa dekat orang lain. Melainkan kita tulis dalam satu documentation. Jadi saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru kepada pendengar-pendengar sekalian, buatlah wasiat. Kita tulis hutang kita apa, kita tulis apa yang kita belum selesaikan, apa yang hasrat hati kita kepada ahli-ahli waris kita, dan kita lantik penjaga harta untuk anak-anak kita yang di bawah umur. Sekiranya anak-anak kita masih 18 tahun ke bawah, jadi lantik penjaga harta, lantik isteri yang tersayang ini untuk menguruskan harta pusaka. Sekiranya kita tidak melantik, ia mungkin menjadi harta yang di bawah kuasa, di bawah penyeliaan Amanah Raya Berhad. Jadi, saya menyeru untuk tuan-tuan dan puan-puan, buat wasiat, untuk tulis hasrat hati kita, untuk lansaikan hutang-hutang kita, untuk lantik penjaga harta untuk anak-anak bawah umur ni, anak kecil-kecil lagi ni, dan untuk wakaf jariah kita. Untuk kita nak bahagi kepada anak-anak yatim ke, kita nak bahagi kepada surau ke, kita nak bahagi kepada masjid ke, kita tulis dalam wasiat kita. Nur Syazwani sedia membantu tuan-tuan dan puan-puan dengan kepakaran As-Salihin Trustee Berhad. Boleh sahaja hubungi Nur Syazwani. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan yang mulia. Okey, wallahualam. Assalamualaikum.